Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Balik-balik muka cok. Balik-balik muka cok. Nak buat macam mana kan? Kita nama pun podcast berepisod. Masih lagi dalam podcast warisan. Cetusan daripada MAIP, Majlis Agama Islam dan Adab Melayu Perak bersama dengan Universiti Pendidikan Sultan Idris ataupun UPSI. Ya, hari ni tajuk kita memang best. Sebab apa? Sebab satu bangunan ikonik di Kuala Kangsar yang memang menjadi tumpuan kalau orang datang ke Kuala. Macam-macam lah. Dia panggilan tu ikut generasi. Generasi hari ni sampai orang panggil rumah Hadabi pun ada rumah. Macam-macam lah. Tapi nama sebenar dia ataupun nama yang memang masyhur di kalangan masyarakat yang lapisan-lapisan dewasa kita ni, kita panggil dia Istana Kenangan. Jadi kita nak tanya, kita nak tahu, kita nak kupah macam mana rupa bentuk, apa sejarahnya, apa nama ni bahan-bahan dia kan. Yang mana yang tak reti, yang mana tak tahu. So hari ni kita boleh tahu. Panel kita datang daripada dua tempat. Wah. Satu daripada Penang, satu daripada Kuala juga. Kan? Hari ni dua panel. Yang pertama di sebelah kiri Chow iaitu Dr. Muhammad Jaki bin Muhammad, pensyarah Pusat Pengajian Perumahan, Bangunan dan Perancangan Universiti Sains Malaysia ataupun USM daripada Penang sana. Dan yang panel yang kedua, Yang Mulia Raja Kamal Azhar bini almarhum Raja Muda Ahmad Saifuddin, Kuala Kangsar kita. Itu dia. Okey. Assalamualaikum doktor dan juga Engku. Waalaikumsalam. Hari ni sebelum kita start doktor, nak tahu juga jadual doktor ni, mungkin kita rushing ke apa ke kan hari ni. Okey ke jadual? Habis kelas ke-12 saya terus shoot ke sini. Ya ke? Terus ke sini. Alhamdulillah sampai saya risau highway. Nyusahkan doktor je. Nyusahkan doktor je. Tak ada apa. Ya. InsyaAllah boleh. Okey. Kita lebih kurang dalam 13 jam waktu podcast kita. Itu tak boleh. Tak boleh. Okey, Engku, apa khabar hari ni? Sihat Engku? Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey, hari ni kita nak sembang pasal Istana Kenangan ni. Ataupun doktor, ada setengah hari ni orang panggil dia Istana Kuning. Dan kita sembang tadi dengan Engku kata Istana Kuning tu lain kan. Tak apa, sekejap lagi kita akan sembang, betul tak doktor? Sebelum kepada soalan yang pertama saya nak tanya doktor tu, nama sebenarnya apa? Istana Kenangan ke ataupun ada nama yang lain lebih benar? Lebih benar. Kalau hari ni kita kena guna nama rasmi lah Istana Kenangan. Sebab sebelum 1960 nama dia macam-macam. Istana Lembah, Istana Tepas, Istana Kerawang, Istana Bunga. Banyak nama dia. Tapi selepas 1960 bila dia kali pertama direnovate, dibaik pulih, nama tu ditukar dengan nama rasmi Istana Kenangan dan kekal sehingga ke hari ni. Okey. Untuk yang belum kenal doktor kan, dan yang macam aku ramai dah kenal dia kan. Sekarang yang belum kenal doktor, orang yang menonton mesti terfikir, tengok rupa doktor selain daripada handsome, rupa doktor muda. Kan? Muda kan. Macam mana pula doktor ni boleh terlibat nak tahu tentang Istana Kenangan ni? Boleh tak doktor cerita macam mana awalnya tu pelibatan doktor yang berkait dengan Istana Kenangan? Saya bukanlah pakar Istana Kenangan tu. Cuma saya terlibat secara langsung sebagai conservator projek. Iaitu projek konservasi perlu ada khidmat nasihat ataupun bimbingan seorang konservator yang berdaftar di bawah Jabatan Warisan Negara bagi projek-projek pemeliharaan mana-mana bangunan, terutamanya Istana Kenangan di memang bangunan warisan di bawah Akta Warisan Negara 2005. Jadi memang wajib adalah seorang konservator untuk membimbing kontraktor dan konsultan lain, perunding lain untuk memastikan pemeliharaan berjalan seperti selari dengan garis panduan pemeliharaan bangunan warisan. Itu pelibatan saya lah. So projek pemeliharaan bermula pada 2017 dan siap 2019 lebih kurang macam tu. Di situlah titik permulaannya doktor. Baru saya kenal lah. Sebelum tu datang tengok je dari luar. Masa ketika tu barulah terlibat secara langsung. Okey. Maknanya sekarang doktor adalah segala-gala bahan-bahan yang disimpan berkenaan dengan berkaitan pemeliharaan. Bukan semua perkara. Berkaitan pemeliharaan insya-Allah saya ada lah. Boleh kita kongsi untuk tatapan umum kan. Bagi tujuan pendidikan lah. Okey. Baik. Memandangkan sebut pun pasal istana kan doktor kan.
bagi masa untuk Cho bersembang dengan engku mula dulu. Kan engku dengan istana. Kan dia mesti ada kaitan kan. Baik, engku nak tanya mungkin engku dari segi kekeluargaan kan. Engku waris yang berkaitan kan. Jadi permulaan untuk orang kat luar sana untuk tahu tentang istana kenangan kita ni kan. Okay. Kalau adalah cerita sejarah dia engku kan, kenapa boleh terbinanya istana kenangan kan, yang engku tahu, silakan engku. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cerita sejarah dia panjang sikit, tapi saya cuba ringkaskan lah. Baik, saya cerita bermula daripada Sultan Idris pertama. Okey. Supaya lebih faham lah. Jadi Sultan Idris pertama, pada masa itu, semua istana-istana Sultan ni sebelah kanan, mana sebelah Sayong. Istana tak ada, sebelah sini tak ada. Okey. Jadi Sultan Idris dia ditabalkan 1889. 89. Okey. Jadi dalam masa 1889 tu adalah cerita-cerita dia kenapa dia nak buat istana di sebelah kiri Sungai Perak. Okey. Kan? Adalah cerita dapat mimpi lah apa semua ni. Okey, jadi masa itu kita dah di bawah British lah. Baik. Jadi bila nak buat istana ni, Sultan akan minta British yang buat lah. Arkitek British apa ni pada masa itu. Jadi dibuatlah dipanggil apa cangkat negara ni tapak tu cangkat negara. Jadi dibuatlah satu istana. Dan istana tu dinamakan Istana Idris. Yang istana sekarang ni? Tapak yang sama. Tapak yang sama, okey. Tapak ni dinamakan Istana Idris. Jadi Istana Idris tu dia siap tahun 1895. 90-an. Tahun 1895. Jadi Ustaz Idris pun pindah sini. Okey, dia letaklah Istana Idris tu, kemudian ditukar nama kepada Istana Negara. Kemudian dia mangkat 1916, kemudian diganti oleh Sultan Abdul Jalil anak dia sampai 1918, kemudian diganti oleh Sultan Iskandar. Okey, Sultan Iskandar ni dia ada apa dia minat tentang apa agama ataupun jadi bangunan-bangunan pun dia nak istana dia nakkan Islamik sikitlah. Jadi dia berhasrat nak robohkan istana negara tu. Dan dibina satu istana baru di tapak yang sama. Okey, jadi bila nak roboh ni, kat mana Sultan nak duduk? Iyalah, betul lah. Kan? Okey, jadi masa inilah dia minta cari tukang untuk buat istana sementara. Untuk apa istana dia nak duduk lah. Jadi dipanggil lah tukang daripada apa ni Paik Bunta, Bagan Serai. Bagan Serai. Lebih kurang Paik Bunta, Penang lah. Paik Bunta lah, Paik Bunta, Haji Sufian dan anak-anak dia start lah membina. Bina dia start daripada 1926. Kemudian dia siap 5 tahun juga. 1931 baru siap. Proses 5 tahun 5 tahun juga Haji Sufian dia nak buat. Haji Sufian ni dia seorang ulama sebenarnya. Jadi dia menetap di Kuala Kangsar. Dan siang dia apa bertukang, malamnya dia ceramah. Ceramah agama dia ni kan. Jadi mungkin sebab itu dia lama kot, dia ambil masa 5 tahun tu siap. Okey, bila siap Sultan Iskandar pindah ke masa itu dinamakan Istana Lembah. Asal dia tu. Asal dia Istana Lembah. Okey. Sebab dekat tepi tu ada lembah, ada sungai semuanya dulu. Tempat mandi gajah tu. Okey. Jadi dia pindah 1931. Bila pindah je, dirobohkan Istana Negara. Dia start buat siap Istana Iskandaria 1933. Okey, bila siap Istana Iskandaria 1933, maka Sultan Iskandar ni dia pindah ke Istana Iskandaria, dan 1934 Istana Lembah tu dia tukar nama Istana Tetamu. Dia jadi Istana Tetamu lah. Tapi yang cerita-cerita yang dicerita oleh mak saudara saya yang rapat lah dengan Sultan Iskandar, dia kata walaupun Sultan Iskandar dah tak duduk dekat
istana apa kenangan tadi, istana lembah tadi ni. Tapi bila bulan puasa, sebulan tu dia akan duduk di istana apa ni kenangan ni. Dia akan bersolok lah, dia tak naik ke istana Iskandaria. Sebulan, setiap bulan puasa. Kan? Cuma maknanya daripada tahun 33 dan Sultan Iskandar mangkat tahun 38. Tahun 38, jadi 5 tahun. Mana Sultan Iskandar duduk di Istana Iskandaria. Jadi selepas tahun 38, kemudian diganti oleh Sultan Abdul Aziz. Sultan Abdul Aziz pun tak ada apa, dia bukan pewaris Istana lembah tu. Masa itu dia masih macam keluarga punya. Jadi dia agak terbiar lah. Dia pernah jadi hostel tahun 41 sama Jepun. Dia pernah jadi hostel untuk pelajar-pelajar maktab perguruan Sultan Idris. Masa tu belum Universiti Pendidikan Sultan Idris lagi. Belum ada opsi lagi. Belum lagi UPSI lagi. Masa tu dia maktab perguruan Sultan Idris. PSI. Jadi pernah tahun 41 dia pernah jadi hostel untuk budak-budak pelajar. Okey. Kan? Kemudian mungkinlah ada kerosakan, ada apa sikit. Tahun 60 Tukar Abdul Rahman datang. Masa tahun 60 tu apa bermula apa ni yang pertama lah, mana baik pulih yang pertama. Dia bukan yang baru ni, yang 60 tu. Apabila dah dibaik pulih, Tunku Abdul Rahman yang menamakan Istana Kenangan. Dia punya arahan lah, dia Perdana Menteri masa tu, Tuan Merdeka. Jadi lepas pada apa ni namakan Istana Kenangan tu, kemudian dia di apa ni Raja Buang Kasum. Raja Buang Kasum ni kira bekas isteri lah Sultan Iskandar. Dia duduk situ sampai tahun 72. Maknanya tak pasti bila dia masuk tu, tapi lepas baik pulih tu Raja Buang Kasum tinggal di situ Secara tetap. Tetap sampai tahun 72 dia mangkat. Okey, jadi sepanjang dia duduk di situ, apabila ada saudara-saudara mara kerabat yang meninggal, dia akan panggil, suruh mandikan apa jenazah di situ, di apa buat tahlil ke apa, sampai pada masa itu orang gelar istana tu Istana Mayat. Berubah pula kalau ada nama lagi. Ada nama lagi kan? Tak rasmi lah. Tak rasmi. Kan? Okey. Itu tak masuk cerita orang panggil Istana Tepas dulu. Yelah. Istana Tepas pun ada macam doktor cerita kan. Okey, jadi Istana Mayat ni mungkin orang-orang candan je lah kot kan. Yalah. Bukan official lah. Okey. Itu sampai tahun 72. Kemudian masa itu zaman Sultan Idris kedua, tahun 82. 82 Sultan Idris serahkan kepada muzium. Serahkan kepada muzium untuk ambil alih lah. Maknanya sebab keluarga tu sendiri tak boleh nak maintain. Jadi dia kena serahkan. Jadi 84 Sultan Idris mangkat. 86 kita jadikan apa, maknanya dah serah kat muzium dan dijadikan muzium diraja. Muzium diraja Perak tahun 86. 2009 kita declare gazette sebagai apa bangunan warisan kebangsaan. Yang itu. Kemudian apa ni 2017 tu dah, bila dah tak ada apa, masa tu muzium tu pun tak jadi. Saya masa tu pergilah juga tengok barang-barang apa artifak apa peninggalan dalam tu ya. Peninggalan display dalam tu. Kemudian saya pun tak pasti apa yang terjadilah masa tu, dia orang transfer barang-barang ni ke muzium lain. Jadi ditinggalkan. Bila ditinggal ni mulalah berlaku kerosakan yang serius. Sampailah 2017 dia start lah baik pulih. Itulah lebih sedikit sebanyak cerita tentang itu dia asal dia. Kronologi apa ni istana ni. Daripada istana lembah jadi istana kenangan, lepas tu mayat tadi. Macam-macam. Istana Tepas, istana apa, macam-macam. Biar ini pendaftaran di Jabatan Warisan Negara Istana Diraja lah. Muzium Diraja. Muzium Diraja. Masih kekal. Untuk pendaftaran. Untuk pendaftaran lah. Pendaftaran. Tapi nama yang kita panggil selalunya Istana Kenangan.
Okey, doktor, bila kita dah sebut tadi pasal yang aku cerita tadi, panjang juga perjalanan dia tu nak sampai ke fasa pemularaan yang terkini, iaitu pada 2017 17 lah. kan. Boleh tak doktor ceritakan bila doktor dah terlibat secara langsungnya dalam nak pemularaan bangunan ni, istana ni, mesti doktor ada mengkaji kan. Sikit-sikit sebanyak contohnya kan. Kalau si kaji ni dinding apa, ini berapa banyak tiang kan. Kalau doktor punya hasil kajian tu, sejarah awalnya Istana Kenangan ni, dia punya bangunan ni ada berapa tiang, apa jenis kayunya kan. Dan dianya warisan yang memang betul dah lama kan. Doktor tengok, apa doktor rasa macam mana orang dulu buat ni bila doktor tengok ni kan? Ya, betul. Istimewa lah bangunan ni. Istimewa. Unik. Dari segi struktur, bentuk, termasuk benda yang kecil-kecil macam ukiran dan hiasan. Okey. Bangunan ni panjang dia 40 meter. Okey. Lebar dia 14 meter. Oh. So bangunan ni dia ada 60 tiang. 60 tiang. So 60 tiang tu 44 rosak. So, kalau 2015 macam aku cakap 2015 tu, itu start bangunan tak boleh guna dah. Dia dah reput, dia dah tak selamat untuk didiami, digunakan lah. Jadi sebab tu dia 2015 sampai 2017 tu dia ditinggalkan tanpa penggunaan lah. Jadi 2017 tu baru start buat. Bila start pihak kami, pihak bila projek ni bermula, banyak benda rosak lah. Banyak elemen-elemen bangunan yang rosak. Antaranya 44 batang tiang rosak. Patutnya roboh dah. Tapi sistem kerangka rumah Melayu ni lain. Semua benda berkait. Oh. Kalau tiang gagal, rasuk tu memegang. Okey. Rasuk dipegang oleh rasuk atas. Okey. Dan even malah papan lantai pun berperanan untuk memegang kerangka bangunan. Oh. Siling kayu pun berperanan untuk memegang kerangka bangunan. Jadi kalau gagal beberapa bahagian elemen, walaupun tiang masih lagi elok. Masih lagi elok. Jadi 44 batang tiang rosak kami tukar kepada tiang baru. Tiang asal diperbuat daripada kayu bitis. Kayu bitis ni strength group ataupun SG1. Maksudnya strength group dia paling kerah. Tapi bukanlah bitis paling kerah, maksudnya dalam strength group kayu Yalah. level 1 tu dia ada beberapa kayu. Okey. Jadi oleh kerana masa ketika ini bitis sukar nak didapati, jadi kami tukar kepada cengal. Dalam strength group yang sama. SG1 juga. Dan yang menariknya, semua tiang-tiang yang baru kami tukar kepada 2 batang. Setiap satu sebenarnya ketinggian tiang tu 24 kaki. 24 kaki tu bersamaan dengan hampir 3 tingkat bangunan. Dia panjang. Jadi bila kita nak membeli kayu hari ini, untuk mencari kayu yang setinggi sepanjang itu susah sangat. Proses dia sangat panjang sebab Jabatan Putanan dia ada prosedur sebagainya. Jadi kami menggunakan 2 batang kayu dicantum dengan wall plug di tengahnya. Tapi tak bimbang sebab sistem kerangka struktur bangunan tradisional Melayu memang macam tu. Semua komponen bangunan dia memberikan peranan untuk memegang satu sama lain. Jadi walaupun sistem cantuman tu di aplikasi, ketahanan dia insya-Allah bertahan sama je macam biasa. Jadi kami tukar 44 batang tiang berarti 88 tiang lah sebab 44 position tu kan. So 88 tiang lah menggunakan kayu cengal agak ni lah. Kemudian bahan-bahan lain seperti lantai kayu meranti. Kayu meranti agak lembut lah. Dia SG5, level ke-5. Tapi bila dah asal usulnya meranti dan tak banyak rosak, kita tukar yang kayu yang sama lah, iaitu meranti. Siling kayu pun meranti juga. Tingkap dan pintu gabungan antara merbau dan balau. Ada setengah merbau, setengah balau. Manakala dinding kita pun tahu, dinding tepas, dinding kelarai ni buluh lah. Buluh. Kemudian shingle ataupun sirap. Shingle dalam bahasa Melayu sirap papan bumbung yang shingle sirap tu kan dibuat daripada kayu belian. Kayu belian ni kalau
ikutkan hanya ada di Sarawak. Jadi walaupun bangunan ini dibina awal 100 lebih tahun yang lalu, kami tak pasti sama ada asalnya adakah belian ataupun bahasa dia ubah suai tahun 90-an 60-an tu baru ditukar, kami tak pasti yang tu. Tak dapat kenal pasti. Jadi keseluruhan dia memang menggunakan kayu. Kalau tanya penggunaan paku ke tak paku, hari ni dijumpai paku. Walaupun ketika itu dibina tak perlu paku sebab kita guna sistem pasak. Pasak tanggam dan kita sokong dengan pasak. Pasak tu adalah paku zaman dulu. Pasak tu adalah paku kayu. Ya, Cuma saiz dia besar sikit lah. Tapi hari ni kita pergi ke istana tu banyak lah. Kita guna skru, kita guna bolt and nut, guna paku. Sebab hari ni kita dah ada kemudahan paku, kita kuatkan lah. Yalah. Tapi asal usulnya tidak menggunakan paku. Maknanya waktu doktor datang 2017 tu masih dah lagi. ada skru, dah ada paku. Okey. Renovasi pertama 1960, Ya. tapi sepanjang sampai ke 2015 tu ada beberapa kali renovasi. Zaman tu Itu dah biasalah. paku lah kan. Itu biasalah. Kalau kita tengok masa kami datang 2017, dah ada tiang-tiang yang bertongkat, tiang-tiang yang disambung. Jadi dah ada proses renovasi berjalan secara berterusan, kecil-kecilan. Dia ambil kecil-kecilan lah. So berkaitan dengan bahan, itu yang saya boleh simpulkan lah. Bahan binaan. Waktu mula-mula doktor datang tengok keadaan tu sebelum doktor buat kajian lanjutan, doktor rasa teknik yang zaman dulu kala ni macam mana doktor? Bagus ke tak bagus ke? Apa yang menarik tentang teknik ni? Teknik tanggam lah yang paling istimewa. Ya. Teknik tanggam paling istimewa. Sebab bila kita mengubah suai cara tiang, berarti kita kena belajar cantuman. Tak, kita dah ubah, terpaksa ubah sebab nak dapat bekalan kayu 24 kaki tinggi tu susah. Kita kena cantum. Jadi kita kena tanggal dia, kita kena belajar cara dia orang mencantum. Macam bangunan Istana Kenangan, cantuman dia daripada 3-4 arah. So tanggam satu batang kayu, cantuman dia sini, sini, sini. Sini. Yang tengah lah 4 arah, yang tepi tu semua 3 arah. 3 arah tu satu batang kayu yang tak besar mana, tapi macam mana dia cantuman tanggam tu. Dia kena tebuk kan, cantuman sebagainya. So itu kena belajar. Kalau tak kami tak boleh cantum seperti asal. Kami kena create cantuman baru, kena cipta cantuman baru di mana kami belum pasti ketahanan dia. Kita dah pasti cantuman asal dia mampu bertahan sampai ke hari ini. Kalau kita ubah kaedah tanggam, kemungkinan tak tahan. Kemungkinan tak kena dengan tanggungan beban bangunan tersebut. Kekuatan cantuman pegangan kerangka bangunan tersebut. Tapi alhamdulillah tak ada masalah. Kita ada beberapa tukang yang mahir, masing-masing boleh bincang dan walaupun kami cadangkan teknik yang berlawanan dengan pada asal, tapi kami kena study cantuman dia untuk pastikan teknik baru tu memenuhi kriteria ketahanan lah. Yalah. Jadi keunikan dia terletak pada itu. Selain pada itu, kita pun tahu keistimewaan Istana Tepas ni, dia punya dinding kelarai kan. Itu memang istimewa sangat lah. Istimewa sangat. Kelarai ni susah nak buat. Tak banyak bangunan yang ada. Mula-mula doktor datang tu dari segi dinding macam mana? Okey tak? Banyak rosak? Dari segi dinding, yang menariknya angka 444 panel dinding kelarai, 222 rosak. Dia punya number tu betul tepat. Kami pun agak hairan lah. Tapi ayah kami berjaya mendapatkan untuk menghasilkan 222 panel yang rosak tu. 222 panel tu bukan semua sama saiz, ada beza. Ada yang curve, ada yang besar, ada yang kecil. Berbagai saiz sebab dia punya posisi bangunan kan beza-beza. Ya. Ambil masa setahun untuk dapatkan bekalan 222 keping panel kelarai tersebut. Ambil masa selama setahun. Sebab apa? Yang membuatnya seorang saja. Dalam tempoh setahun tu kami mencari banyak tempat untuk tambah pembuat, tambah yang menganyamnya. Kami jumpa hanya seorang di Perlis, Puan Meriah nama dia, dekat Arau Perlis, dan kami minta tolong dia buat lah. Dekat hujung setahun tu ada jumpa orang yang boleh buat lagi. Jadi kami tambah lagi jumlah orang yang buat, dia cepat sikit. Tu yang boleh siap setahun dalam untuk 222. Kalau tak jumpa orang tu mungkin lambat lagi. Sebab proses dia susah. Dalam dokumentasi kami ada ceritakan cara membuatnya, tapi panjang lah ceritanya. Selain pada buluh tu,
sampai ada nama istana ni dipanggil Istana Kerawang sebelum tu. Sebab banyak sangat ukiran. Maksudnya itu keunikan utama. Antara keunikan utama Istana Kenangan dia adalah ukiran dia banyak. Merata tempat. Dia ada papan patur fascia board yang bumbung, dia ada papan dia kan. So kita panggil papan patur ataupun fascia board dalam bahasa Inggeris. Dia ada papan cantik yang menutupi rasuk lantai keliling tu. Dan dia ada tangga pun dia ada ukiran dia sendiri. Ukiran pada jerjak tangga, ukiran yang ditampal menggunakan panel-panel ukiran ditampal pada peha tangga. Kemudian dia ada kerawang tentulah. Atas tingkap ada bahagian bukaan udara tu kan, kerawang. Lepas tu dia ada tunjuk langit. Lepas tu dia ada sirip bumbung. Kalau dalam bahasa Inggeris kita panggil ridge plate. Sirip bumbung kan dia di atas prabu bumbung tu dia ada sirip dia. Dia macam sirip ikan tu kan. Itu menggunakan ukiran juga, motif bintang dan pucuk rebung. So keunikan Istana Kenangan saya ulang, struktur dia, kayu dan sebagainya, tepas tu sendiri, ukiran yang banyak untuk kebanyakan elemen dia. Kemudian salah satu keistimewaan dia pelan susun atur lah. Dia berbentuk linear panjang, ada setengah kata macam pedang yang di dalam sarung. Sama ada kebetulan ataupun memang purposely dibina sebegitu, itu kami tak dapat kajian lah. Tapi memang bentuk pedang lah. Bentuk pedang begitulah. So dan ketinggian memang sangat tinggi, 3 meter. Itu rumah Melayu Perak memang biasa tinggi tu. Sebab Perak memang tinggi tu tak? kalau kita study zaman Melaka, Perak supplier gajah. Jadi rumah-rumah orang Perak ada gajah. Dia gajah dia landing kat bawah tu. Kan kita dia duduk kat bawah tu, duduk sekitar rumah. So antara pembekal utama untuk gajah Melaka Perak. Pembekal gajah. Itu sebab dia buat. Jadi bila katakan orang kampung tu rumah-rumah ada gajah tu biasa. Biasa. Jadi ialah faktor lain tentulah banjir dan sebagainya kan. So itu betul lah. Binatang buas sebagainya. Tapi salah satu faktor kenapa rumah orang Perak tinggi, gajah lah. Kita mempunyai banyak gajah yang adalah macam pet. Zaman dulu kita bela kucing kan ni, orang dulu bela gajah. Ya. Sama ada untuk pertanian, untuk keselamatan, untuk peperangan ke, abang bisnes ke, itu pelbagai lah tujuannya. Maknanya Chor lepas ni doktor, kalau Chor ada duit, Chor nak buat rumah, Chor panggil arkitek, okay, buat rumah Chor tinggi sikit. Dia mesti tanya, kenapa Mika bela gajah? Hari ni tak boleh bela gajah dah. Tak boleh dah ya. Lesen tak dapat, takkan dapat. Okey Engku, sebelum kita pergi tajuk lebih mendalam tentang architecture ni kan, tanya Engku, apa ada tak pengalaman, tak kisahlah daripada Engku sendiri zaman kecil-kecil ke ataupun ahli keluarga yang lain ya, yang menyaksikan berkaitan pembinaan Istana Kenangan ni? Pembinaan. Pembinaan yang mungkin ahli keluarga tengok ke waktu ni, ada cerita-ceritanya ke? Cerita mistik ni. Cara dia nak buat ke apa ke, ataupun cara repair fasa yang pertama ke, ada tak cerita-ceritanya? Itulah kalau kita dengar pun tadi ya, apa 44 tiang daripada 60 tiang dah rosak teruk kan? Yang saya dengar bubuk tu makan, dalam tu dah tak kosong. Betul. Tinggal kira macam dah tak ada tiang lah cerita dia. Tinggal kulit dia macam tu maksud dia. Jadi 44 tiang daripada 60. Kalau biasanya kita rasa roboh dah lah, tapi doktor cakap dia berkait kan, dia struktur tu dia menampung kan. Kemudian ada juga dengan cerita yang kira dia orang nak potong tiang tu pakai chainsaw tak boleh hidup. Kan? Kemudian itulah macam-macam lah yang pelik-pelik jugalah kan. Yang kira kita pun kadang tak boleh nak explain lah cara logik kita. Ya, cara logik. Kita tak tahulah kan. Selain daripada istana ni dijadikan tempat persinggahan, maknanya istana singgah almarhum tuanku dulu, ada tak peristiwa penting yang almarhum tuanku buat di situ? Contohnya macam sekarang orang masuk istana terima darjah kebesaran apa semua, maknanya peristiwa penting lah tu kan. Tapi di Istana Kenangan ni ada tak
peristiwa kalau- penting. Kalau dulu istana ni dia tak ada pagar tu. Okey. Pagar tu tak ada, dia semata-mata apa ni lah, dia terus. Oh, tanah gitu kan. Jadi yang pernah diceritakan lah, dia ceritakan saya, orang besar-besar dulu semua ada gajah. Jadi bila dia orang lepas mandi gajah tu, Okey. kadang-kadang dia orang nak pergi menghadap Sultan, Hmm. dia akan naik gajah. Dia naik gajah, dia terus pergi ke bilik Sultan tu, dan Sultan akan buka tingkap tu, kira teruslah mengadu lah apa masalah ke apa ke, bergajah. Ada juga yang kalau upacara rasmi, dia akan buat dekat atas tu, dia ada balai rong, dan dia kata selalunya dibuat di bawah. Di bawah. Dulu lantai dia bukan simen, tak tahu saya pun tak pasti. Tapi mana ada upacara-upacara tertentu yang sementara nak tunggu Istana Skandaria ni memang dibuat di istana apa Lembah ni. Kemudian zaman Sultan Idris kedua, di belakang Istana Lembah tu dibuka gelanggang silat. Oh. Itu adalah satu aktiviti utama. Tahun 70-an, tahun 80-an. Memang apa, Sultan Idris ni dia menggalakkan orang-orang muda bersilat. Dan pernah diceritakan dijemput guru-guru daripada Sumatera, daripada Indonesia. Dan banyak guru yang akan mengajar di Istana Kenangan tu. Termasuklah yang terakhir adalah apa bapa tiri lah, kira bapa tiri kepada Sultan Idris tu ya, yang berkahwin dengan Raja Muhammad Qasim tu, Tengku Adlan. Tengku Adlan ni daripada Medan. Kerabat Medan, dan dia sendiri membawa silat tu ke Kuala Kangsar. Jadi memang Istana Kenangan ni lebih kepada itulah aktif dalam apa persilatan tu. Kemudian bila ada gotong royong, apa masak-memasak, di situlah juga. Kan? Jadi itu antara yang aktiviti yang selalu berjalan lah di Istana Kenangan ni. Maknanya Istana Kenangan ni banyaklah dia punya fungsi. Dia bukan semata-mata untuk persinggahan tuanku, untuk berehat apa semua macam tu je kan. Bukan. Macam-macam dijalankan di situ. Yeah. Kan. Nak menjawab persoalan-persoalan seterusnya tu, doktor dah rangkumkan tadi. Bayangkan betapa hebatnya doktor punya kan, nama pun arkitek kan. Okey, kita nak tanya doktor berkenaan dengan orang kata ukiran sikit lah. Kalau doktor tahu pasal ukiran ni lah kan. Macam doktor Kabur tadi apa, dekat bawah ni lah, kita tengok gambar sini lah, kat bawah. Orang Kuala lah panggil tu, doktor ni orang panggil kenin. Oh, kening. Kenin kan. Betul tu. Doktor rasa apa motif-motif dia? Kening ni, lantai ni kan. Apa benda dia punya motif dia tu doktor kebanyakannya? Gabungan dua lah. Istana ni ada dua motif, gabungan dua, iaitu tumbuh-tumbuhan bunga dan juga geometri. So kalau nampak daripada gambar ni, kita nampak ni kan, ni papan patur ataupun fascia board, ni papan cantik, ni kerawang, ni lattice ataupun lubang udara. So semuanya menggunakan flora lah. Flora sulur bayung. Sulur bayung ni adalah pucuk tumbuhan yang menjala. Saya tak pasti. Jangan tanya saya pasal motif ni. Kena tanya orang pakar. Betul-betul motif bunga, flora dan daun-daun. Saya cuma tahu sikit-sikit je. Okay. Memang tumbuhan yang menjala, yang sulur bayung ni memang digunakan 3 negeri, Perak, Kedah, Terengganu. Jadi kalau kita nampak dia punya motif kelarai ni pula, dia geometri. Geometri lah. Memang Istana Melayu, binaan Melayu ni dia memang ikut Islam, falsafah, motif ataupun ukiran Islam. Jadi dua perkara ni je, iaitu tumbuh-tumbuhan dan juga geometri. Kalau nampak di ini kita panggil ni sirip bumbung lah, sirip puncak bumbung kan. Kalau bahasa Inggeris ni kita panggil ridge plate. Ni guna zinc ni. Dia guna zinc. Asal dia doktor? Asal zinc. Zinc juga. Zinc dah ada dah zaman dulu. Masa zaman tahun dibina 1926 dah ada dah semua tu. Itu motif gabungan antara pucuk rebung dan juga 8 points star ataupun 8 bucu bintang. So ni gabungan antara bintang dan juga daun pucuk rebung. Jadi simpulannya motif
menggunakan dua saja, iaitu geometri dan juga tumbuhan lah. Flora fauna. Paling banyak flora lah. Banyak flora ataupun tumbuhan paling banyak lah, yang selebihnya geometri. Jadi itulah motif-motif utama yang digunakan dalam ukiran ataupun kesenian Istana Kenangan. Sedikit doktor, sedikit. Bila doktor tengok secara kasarnya, doktor rasa dia ada pengaruh daripada lain ke? Maksud Chor tu Indonesia ke, Minangkabau, maksud Chor macam tu? Tak ada. Tak ada. Dia memang Perak. original Perak Perak betul. Memang Perak betul. Tengok colour pun tahu, bendera Perak hitam putih kuning. Ya betul. Bumbung dia gabung dua. Bumbung tu. Bumbung Perak. Gabung 3 jenis bumbung. Bumbung panjang, bumbung piramid sebab dia ada satu bahagian oktagon, menggunakan bumbung piramid oktagon, pyramidal oktagon ataupun oktagon piramid, dan bumbung perak, bumbung panjang, bumbung piramid. So 3 gabungan. So kalau tak nampak gambar sini, dia ada bahagian yang memang bumbung perak lah. Lepas tu dia ada bumbung berlapis. Bumbung berlapis perak pun ada bumbung berlapis juga. Jadi dari segi ukiran, macam saya cakap tadi, Sulur Bayung tu memang ukiran memang popular di negeri Perak. Sulur Bayung tu. Lepas tu Kelarai memang Perak betul. Dia punya susunan geometri tu pun memang Perak betul. Boleh tengok Kauledal punya masjid lebih kurang. Dan warna memang sangat-sangat bendera Perak lah. Betul. Jadi bangunan ni memang saya tak boleh nak kata 100%, tapi boleh katakan pengaruh Perak yang kuat lah. Ya, kita cok mohon dia Perak ni. Perak yang kuat. Tapi dari segi pengamatan doktor, bila doktor tengok tu yang boleh dikaitkan dengan nilai-nilai Islam dari segi seni benanya kan. Sebab macam contohlah, Icho pernah pergi ke Masjid Kauledal. Dia orang buat tangga tu mengikut rukun solat. Ada berapa, kalau 7 tu apa, kalau 13 itu apa, menghadap kiblat. Kalau Istana Kenangan kita ni, doktor rasa banyak tak unsur-unsur Islam itu? Ada, walaupun tak banyak. Tetapi kita kena ingat seni bina Melayu, tradisional Melayu memang terangkum dalam seni bina Islam. Dia memang mengguna falsafah seni bina Islam. Banyak kalau kita cari kat sini. Contohnya ukiran tu sendiri, kenapa tak guna unsur binatang? Dalam Islam tak boleh guna binatang. Kan dalam secara umum Islam membenarkan 3 je ukiran. Pertama, kaligrafi yang ayat-ayat Al-Quran sebagainya kan, Jawi. Kedua, tumbuh-tumbuhan, bunga, daun sebagainya. Ketiga, geometri. Keempat, Arabis ni abstrak lah, gabungan antara tumbuhan dengan ayat-ayat suci sebagainya. Dia abstrak, susah nak faham. Tapi 3 ni yang geometri, tumbuhan dengan kaligrafi memang kuat lah. Cuma kat Istana Kenangan tak adalah kaligrafi. Yang ada iaitu geometri dan juga tumbuhan yang memang betul-betul mengikut ajaran Islam lah. Kemudian tunjuk langit. Tunjuk langit ni kalau seni bina masjid, seni bina Melayu, tunjuk langit tak semua negara ada. Tapi seni bina Melayu masjid je kebanyakan ada tunjuk langit. Sebab kita bumbung piramid kan. Tunjuk langit tu adalah simbol kosmos. Simbol kosmos ni dia Tuhan Tauhid. So dia macam menunjuk ke arah langit, kebesaran Tuhan. Yang tertinggi. Bukan mengatakan Tuhan kat langit tu, Tuhan di mana-mana kan. Betul. Cuma itu simbol. Simbol ketinggian. Ketinggian Islam iaitu Allah lah. Simbol Tauhid. Dari segi warna pula, kami buat kajian warna. Kami jumpa semua Kerawang warna hijau. Tapi kami masih lagi guna warna kuning bila kami buat pemeliharaan, sebab kami kena ambil kira kebiasaan masyarakat. Masyarakat dah biasa tengok bangunan ni Kerawang ni kuning. Jadi walaupun kami buat kajian warna, kami jumpai warna asal adalah warna hijau. Dan kita pun tahu warna hijau, walaupun tiada Islam tidak menyatakan warna ni agama tak. Cuma kita biasa kaitkan hijau dengan Islam kan. So jadi memang ada unsur hijau dalam bangunan ni. Cuma kita tak inilah masa konservasi kita tak buat lah. Kita just ikut ni. Jadi secara keseluruhan dia banyak unsur Islam. Banyak unsur Islam, termasuk dalam susu atur sendiri. Tapi detail lah pula kan. Yalah. Unsur Islam tu ada.
Doktor dia khabar dia. Alah, saya tahu sikit je. Banyak dia tahu ni. Aduh, asyik dia doktor. Sikit-sikit. Doktor tadi, dia ada cerita daripada awal tadi, engkau. Yeah. Doktor kata, bentuk pedang bersarung tu, doktor pun tak dapat pastikan adakah dia memang di niat untuk nak buat kopi tu ataupun tidak, kan. Jadi sebenarnya engkau memang ada ke bentuk pedang tu? Yang ini pun daripada mulut ke mulut lah. Okey. Mana daripada keluarga pun, daripada asal pun memang dikatakan masa almarhum Sultan Iskandar tu nak bina istana tu, dia punya ni maknanya hasrat dia untuk buat structure tu bermotifkan pedang bersarung. Kan? Kenapa pedang tak pastilah, kenapa tak keris, berlengkuk pula istana tu kan. Jadi saya sendiri pun tak dapat pastikan kesahihan dia, tapi cerita tu memang daripada mulut ke mulut dari dulu, kira tak pernah lah orang kata bukan pedang, dia kata memang dari dulu. Maknanya versi paling banyak tu orang kata adalah pedang lah. Dari segi teknikal, tengok pelan bumbung memang bentuk pedang bersarung. Oh, daripada pandangan atas. Pandangan atas. Oh, dahsyat. Diniatkan sebegitu ke ataupun kebetulan, saya tak boleh pastikan. Betul juga kalau aku kata kalau buat bentuk keris kan, Dr. Jaki datang 2017 nak repair konservasi tu, bengkokkan dia punya ni. Sudah kata. Okey, kalau kita tanya doktor pasal Balerong Seri tu, kan, Balerong Seri ataupun Serambi dalam bilik Diraja Istana Kenangan mencerminkan adat Islam dan struktur sosial, protokol istana dan etika untuk pergaulan masyarakat. Maknanya ruang itu adalah ruang yang sangat penting, kan. Jadi bila doktor masuk dalam tu, doktor tengok ruang tu, kan, adakah dia punya struktur dia tu masih kukuh lagi pada itu, pada susun atur ruang dia. Masih kukuh lagi, masih lagi betul ke sebenarnya dirangka macam tu, kan, dari segi plan binaan dia tu. Kita kena berfikiran sederhana kalau kita mengkaji susun atur ruang Istana Kenangan, sebab kita faham pembinaannya untuk istana sementara. Sementara menanti Istana Iskandariah siap. Jadi tak logik lah kalau kita buat membina istana sementara yang komplit, lengkap semua ruang dalam istana. Mungkin dia akan ambil yang penting sahaja. Penting sahajalah sebab nama pun istana sementara. Dan satu lagi, dia dah mengalami beberapa kali renovasi. Perubahan fungsi ni dia menukar susun atur sebenarnya. Contohnya MPSI, Mata Perguruan, dia tukar susun atur dia. Lepas tu jadi muzium, dah tukar susun atur. Cuma hasil daripada pengamatan dan kajian, hasil daripada pengalaman, memang susun atur yang utama tu masih mudah kita kenal pasti, iaitu tangga utama tu dia terus ke Serambi. Ini biasa dalam seni bina Melayu. Dia mesti ke Serambi, dia tak boleh masuk ke bilik terus ataupun ke tengah rumah, sebab kita mengamalkan sistem falsafah seni bina Melayu, dia berlandaskan Islam juga. Dia ada pembahagian antara public space, ruang umum, ruang semi private ataupun ruang separa umum, dan ruang private yang paling tak semua orang boleh masuk. Keluarga je boleh masuk. Maknanya bilik lah, bilik tidur, dapur sebagainya. Sama juga Istana Kenangan, dia mengamalkan lebih kurang prinsip yang sama. Tangga pertama yang masuk ke bangunan ni adalah menghubungkan ruang Serambi, iaitu ruang umum, maksud utama. Kemudian Balerong. Balerong tu masa ketika itu Sultan yang menggunakan, dia masih menjalankan tugas-tugas sebagai Sultan yang berkaitan dengan masyarakat dan sebagainya. So Balai Serong tu benda yang penting lah untuk sebab tu lepas Serambi, Balai Serong itu public, yang orang umum boleh masuk, rakyat boleh masuk. Lepas tu ruang tengah dia separuh public, separuh privacy, yang istana dan pekerja dan adalah petugas sebagainya boleh masuk, iaitu ruang itu ruang makan, ruang rehat dan ruang bilik. Saya tak pasti bilik apa. Yang paling belakang sekali ruang bilik tidur. Itu paling private lah, tak semua orang boleh masuk. Tak semua. Jadi hierarchy of space ataupun susun kronologi ruang tu kekal mengamalkan prinsip-prinsip seni bina Melayu dan juga Islam. Walaupun dia berubah-ubah fungsi, kita boleh kesan. Ada tangga di bahagian belakang, tapi dia menghubungkan
ruang makan saja dan dapur. Dia tak menghubungkan bilik tidur sebagainya. Tapi kita pun tahu melalui design atau mereka bentuk tangga kedua tu, yang belakang tu dia kecil je. Jadi yang menggunakan bukan umum. Yang menggunakan bukan berapa orang saja. Mungkin pekerja tu aku sendiri dan sebagainya. Yang tangga yang kedua, yang pertama tu besar. Kita pun tahu ruang dia ruang umum. Jadi dari segi susunan tu betul. Dia ada falsafah susunan ruang Islam. Memang kalau kita kaji rumah tradisional Melayu pun lebih kurang macam tu. Perbahagian susunan ruang dia menyusul, mengatur tu mengikut tertib. Kalau berterabur tu orang masuk terus ke bilik kita sendiri. Tak boleh. Tak boleh. Sebab memang sentimen Melayu dia berlandaskan hukum Islam. Kalau tengok rumah tradisional Melayu pun, tangga pertama dia menghubungkan serambi dan anjung. Kalau anjung tu hanya tetamu yang tak rapat dia duduk situ. Yang rapat boleh masuk sampai ke serambi yang dalam tu untuk buat tahlil ke sebagainya. Yang rapat betul-betul boleh pergi ke jauh lagi. Kemudian yang orang perempuan nak masuk ikut pintu belakang. Dapur, tangga belakang. Sembang dengan di dapur dengan rumah contohnya kan, membawang ke apa kan contohnya kan. So memang laluan tu diasingkan antara lelaki dan perempuan. Jadi hierarki auspis tu memang jelas, termasuk istana kenangan. Memang ada unsur-unsur Islam. Itu lebih-lebih kepada falsafah lah, Doktor kan. Kalau secara mata kasar sekarang Doktor dah tengok setelah diubah suai, dibaik pulih sebenarnya. Nak maintain Doktor kan, dalam daripada bumbung sampai ke lantai sampai ke bawah ni kan, daripada tiang ke apa ke kening ke lantai papan cantik ke, yang paling sensitif Doktor kan, apa benda bahan yang paling sensitif di dalam struktur bangunan Istana Kenangan ni yang perlu maintenance yang betul-betul rapi? Kayu musuh utama dia anai-anai. Bubuk kutu kan, yang bubuk kayu tu lah. Anai-anai jahat ni dia memang dia kayu cengai pun dia boleh makanan dia kan. Kena maintenance utama adalah memastikan kayu terjamin, dilindungi, iaitu pertama kita kena buat ground punya protection tu, yang treatment untuk tanah tu kena buat selalu. Tu 6 bulan sekali sepatutnya. Sekurang-kurangnya kalau nak lewat pun setahun sekali lah. Jangan lebih pada 2-3 tahun. Kadang-kadang kalau bertapak je masalah. Lepas tu kita boleh guna betting system, umpan. Selang setahun ke kita letak umpan di mana-mana untuk tarik dia, dan yelah tu cara dia. Dan yang paling penting 3 tahun sekali kena tukar cat lah. Kena tukar cat. Yang Cho ada sembang-sembang dengan pakcik-pakcik kampung lah kan. Dia mencerita pasal dinding tepah kita ni kan, gelerai ni. Dia kata ini pun sensitif. Ya. 3 tahun sekali patutnya tukar cat. Kalau kita lewat dia dah reput. Dia kita patut tukar cat sebelum dia reput. Kita patut tukar cat sebelum dia pudar. Pudar ni umpama signal lah. Signal dia dah hujung-hujung nak reput. Kita tak masa kami buat konservasi 2017, kita nampak semua panel kelarai okey. Jadi bila kita tanggal frame tepi tu, tepi gigi dia tu semua dah hancur. Tu bila kita nak pasang balik, bingkai nak lekat, nak apit dia macam mana? Dia apitkan bingkai dia kan, luar dalam, tengah dia adalah kelarai. Jadi bila buka bingkai tu dah reput semua gigi sisi dia tu. Jadi bila tampan nak apit apa lagi? Itu yang rosak. Bukannya dia sampai tengah-tengah tu reput, tak ada. Kalau kita ingat lah, kalau semua orang ingat 2017 dinding dia semua elok. Dinding dia tak adalah reput-reput, tapi rupanya dia sisi semua dah reput. Itulah puncanya. Jadi sepatutnya 3 tahun sekali kikis cat dan cat balik. Jangan lewat sampai tahap pudar. Pudar tu adalah signal yang sisi tu boleh jadi dah reput. Jadi memang bangunan warisan ni dia macam orang tua kan. Selalu tak sihat. Kita kena jaga elok. Orang tua macam mana kan? Kita bawa hospital selalu, medical check up, ubat dan sebagainya. Macam itulah bangunan yang dah tua. Kita kena anggap dia sebagai orang tua. Orang tua ni jaga tak sama macam jaga orang muda. Kan? Kita kena treatment selalu, check selalu, semak selalu, buat inventory selalu, cari, bukan tengok dengan mata kasar, mencari kerosakan tu. Itu nak maintain bangunan warisan tu, itulah kaedahnya. Bukan tengok macam tu je. Bukan reling-reling je kan. Dia memang kena betul-betul kajian. Kalau mata kita ni macam mata Cho lah, bukan kita, Cho. Cho tengok
cat tu pudar, Cho rasa macam barulah kita cat lain lah. Tapi bila dari segi sudut pandangan seorang arkitek macam doktor ni, dia cat pudar tu hint kepada kesan buruk material tu sendiri. Betul. Di masa akan datang. Betul. Sebab dekat CC, proses pengeringan paling perlahan. Oh. Dekat yang open surface ataupun permukaan yang luas tu, hujan kena sejam dua kering. CC tu dia kering juga, tapi perlahan. Makan masa sikit. Bila perlahan tu, proses pereputan tu lebih cepat. Jadi kita kena check selalu, semak selalu dan tukar cat. Tukar cat supaya bila tak pudar, hujan dia tak absorb masuk ke dalam. Kalau pudar, dia absorb sebenarnya. Sebab dia punya lapisan perlindungan dia tu dah nipis. Jadi hujan boleh masuk, air boleh masuk ke dalam dan simpan. Kalau pengeringan tu perlahan, dia akan boleh menghasilkan pereputan. Dan kayu kalau lambat untuk kering, kayu tu semakin lembut. Kayu semakin lembut memang favourite anak-anak. Dia akan attack yang lembut dululah. Itu dia punya ni cara-cara yang tiang saya cakap 44 batang tu kan, sebab kesilapan dulu, saya tak tahu tahun bila yang renovate, tapak tu dia dakap tiang. Patutnya zaman dulu nenek moyang kita ajar dah, tiang letak je atas batu sungai ataupun tapak. Bukannya kita pergi dakap dia dengan simen. Kalau kita dakap dengan simen, bahagian yang didakap tu lambat kering. Bila hujan kena, dia proses pengeringan dia lambat, perlahan. Bila perlahan, kayu di bawah tu akan start lembut. Bila start lembut, memang favourite anak-anak lah. Dia datang sama ada dimakan oleh anak-anak ataupun direput oleh kerana cuaca. Dia pereput ni dua sebab, anak-anak dan cuaca. So cuaca pun mereputkan dia, anak-anak pun mereputkan dia. Jadi bila kami buat konservasi, kami tak apik dah. Kami letak saja. Letak saja supaya pengeringan tu berlaku secara cepat. Jadi sebab itulah bila kita buat konservasi, kita akan ikut garis panduan pemeliharaan yang dikeluarkan oleh Jabatan Warisan Negara. Kalau dulu mungkin tak ada. Tahun 60-an, 70-an mungkin tak ada. Saya faham lah, kita faham lah semua ni kan. Tapi bila dah kita establish Akta Warisan Kebangsaan, Jabatan Warisan Negara pun dah keluarkan garis panduan, dan ada juga pihak konservator yang terlatih dan sebagainya, boleh membantulah proses pemeliharaan yang sepatutnya. Okey, tu dia. Panjang pula. Detail betul tu doktor kan. Sebab cuba fikir kalau pudar tu maknanya tak cantik kena lah cat. Sebenarnya doktor cakap cat tu bukan untuk cantik semata, dia ada ni sebab dia tu kan, untuk mengelakkan kerosakan tu lebih cepat kan. Protect dia daripada awal. Tu nak maintain bangunan barisan ni mahal. Bukan? Betul. Tu baru cadang nak buat rumah macam ni tak jadi. Tak jadi tu Yang buat batu lah. Engku, Cho nak tanya lah, sebab Cho tak merasa untuk tengok dalam Istana Kenangan ni yang masih masa zaman ada letak lagi peninggalan lah, barang-barang Kesultanan dulu kan. Cho zaman Cho dah masuk dah memang kosong je dalam Istana tu kan. Apa kalau aku boleh kongsikan sikit yang ada dalam tu? Tahun 86 start bagi pada museum. Kemudian saya tak ingat tahun 80 atau tahun 90-an kot. 90-an dia orang masih lagi mana orang boleh masuk. Boleh pergi tengok. Tapi artifak-artifak tu sebenarnya dia bukanlah, dia bercampur-campur. Ada yang barang-barang muzik, saxophone lah, Almarhum Sultan Idris dulu. Kemudian ada tekad-tekad, ada barang-barang tak silap saya barang-barang nobat pun ada. Jadi dia bukanlah spesifik pada satu tema, tak ada. Dia letak sekali harung apa. Antaranya aku yang ku ingat apa yang antara ada dalam tu? Itulah alat muzik, barang nobat, itu baju-baju kot. Banyak lah. Tapi semua di atas. Di atas. Semua di atas. Semua kena naik atas tu. Cuma saya tertarik yang atas ni, bila nak masuk tu pintu dia bukan straight. Macam tu. Pintu lantai. Pintu lantai. Pintu lantai.
Dia kena buka gitu. Doktor, itu originality dia memang perak ke macam mana? Biasa pintu lantai Oh, untuk biasa. rumah tradisional Melayu, Perak. Oh. Biasa. Memang kalau kita buat kajian seluruh negeri pun ada je rumah tradisional Oh ya. yang menggunakan pintu macam tu. Banyak tujuan lah, keselamatan dan privasi lah. Keselamatan tu kalau tutup tu orang nak Agak susah. orang nak angkat susah lah, nak ceroboh susah lah, kita tindih lah guna berah ke apa kan. Susah lah. So, satu lagi memang privasi lah supaya orang tak nampak. Dia, kalau kita pegang pun, kita tolak pun memang berat betul ya. Berat. Berat betul ya. Kalau waktu macam nak perang contohnya, kita tindih dengan benda berat lagi tak boleh. Tak boleh. Macam dinding kelarai ni, dia special anyaman dia, kalau kita baling tombak, dia pantul balik. Oh, serius? Dia memang, dia design dia macam tu. Anjal-anjal. Dia macam anjal. Anjal. Oh. So bila anjal tu, dia touch dia ke bawah tu, dia tolak balik. Itu dahsyat pemikiran orang dulu. Ya. Pemikiran orang dulu. Tapi kukuh, tak terlerai. Dalam konteks moden lah, kan doktor, cadangan doktor untuk memastikan seni bina Islamik tradisional ni seperti Istana Kenangan ni kekal asli tanpa menolak kemajuan. Apa yang doktor boleh cadangkan? Orang tu Cho nak buat rumah macam ni, tapi Cho nak modern punya style. Maknanya bahan-bahan moden lah kan. Tapi doktor punya nasihat pada Cho untuk supaya Cho tidak menolak keaslian juga. Kan? Dalam seni moden ni. Macam mana doktor rasa? Untuk bagi masyarakat semasa, masyarakat hari ni menyukai bangunan lama, kita tak boleh tolak moden. Tanpa menjejaskan keaslian lah. Kita kena guna unsur ataupun bahan moden, bukan bahan binaan. Contohnya, untuk memastikan bangunan warisan dia kekal, kita kena pastikan bangunan tu terus digunakan. Bukan ditinggalkan. Digunakan walaupun berubah fungsi pun tak apalah. Jangan kita terlalu obses dengan bangunan warisan, apa pun tak ditukar. Kan? Sepatutnya kekalkan dia punya seni bina, keaslian, keunikan. Tetapi kalau kita boleh guna peralatan moden seperti digital display board, seperti hologram, seperti guna sistem VR supaya pelancong ataupun pengunjung masuk, dia boleh menghayat, dia boleh merasai, dia boleh bergerak dalam tu menggunakan sistem VR. Contohnya, kita menggunakan peralatan moden sebab apa? Sebab kita nak memastikan bangunan lama sentiasa memenuhi keperluan dan kehendak semasa. Kita tak boleh biar bangunan lama tu kekal sebagai lama, orang lain nak ubah apa semua tak boleh. Nanti orang tak suka. Kita, orang tua mungkin suka. Tapi budak-budak yang belasan tahun ni, dia orang rasa boring. Tapi kita kena kekalkan keaslian, keunikan seni bina dia. Cuma ada alat bantuan yang boleh mengangkat keunikan dan keistimewaan dia, kita kena gunakan. Kita kena ubah suai benda tu sajalah. Bukanlah semua benda bahan bumbung nak tukar, dinding tukar, bukan itu maksudnya. Itu kekal. Cuma ada peralatan-peralatan moden yang kita kena bawa masuk supaya orang moden, orang hari ini menyukai dia. Dia kalau orang tak suka, orang takkan melindungi. Nak bagi masyarakat suka tu, kalau nak melindungi bangunan warisan, kita kena memastikan masyarakat menyukai dia. Kalau tak suka, orang takkan tinggalkan. Orang tak pergi visit, orang tak pergi tengok sebagainya. Lala dia tengok macam tu. Dia jadi macam tu je lah, hiasan saja. Lama-lama dia akan reput macam tu lah. Orang tak tengok. Orang tak rasa bernilai pun untuk tu. Sebab kita tak tarik orang datang. Jadi itu memang kita tak ada pilihan. Apa saja alat bantuan moden yang boleh kita angkat kesenian dan keunikan ni, kita kena gunakan. Nanti lagi 20 tahun ada alat lain pula. Lagi 50 tahun ada alat lain juga. So, make sure pastikan dia selari dengan kehendak semasa. Nak memastikan bangunan lama, bangunan yang 200 tahun selari dengan kehendak hari ini, susah. Kita kena proaktif lah. Dan perkara kedua, memang penyelenggaraan lah. Penyelenggaraan tu benda sangat penting. Macam saya cakap tadi, kalau kita buat tak tahu je ataupun lambat ambil tindakan, bangunan yang sangat manja ni dia akan mudah rosak lah. Bila dia rosak tu, mahal nak repair. Jadi memang penyelenggaraan kena berkala, ada sistem dia, ada inventory sistem dia, ada lawatan berkala, semakan berkala, ada checklist dia. Semua tu ada boleh buat. Sepatutnya yang caretaker kena buat lah. Yang kena buat semua tu. Museum lah. Museum kena. Setakat ni alhamdulillah lah masih jadi elok. Ni masa depan lah. Nak boleh perbaiki.
teknik-teknik penyelenggaraan tersebut, kaedah sebagai mekanisme dia boleh perbaiki lah. Kalau doktor boleh kongsikan selepas ni ada tak bila yang nak dibuat balik, baik pulih balik ni? Servis masa muda dia di masa akan datang. Ke baru lepas buat ke apa? Patutnya tak ada masalah sangat. Cuma maintain saja. Seingat saya sekarang ni tengah cat cat balik kan. Betul tu. Dia selang beberapa tahun kita cat balik. Cuma isu bumbung saya rasa ada isu sikit sebab masa kami buat konservasi tu kami tak berjaya menukar bumbung baru. Kami pakai balik shingle yang lama. Shingle lama ni dia semakin nipis. Dia apa genting? Dia kayu belian. Genting kita panggil shingle ni bahasa Melayu sirap. Tapi mungkin tak biasa dengan perkataan tu kan. Sirap ni, shingle ni, genting dia mesti ada bentuk, curve sebagainya. V-shape, U-shape sebagainya dia curve. Tapi sirap ni dia tegak. Kalau kita biasa dengan rumah tradisional ataupun masjid-masjid Perak yang lama, dulu kita dah ada genting tu, shingle tu. Style yang rata-rata tu kan. Tapi orang Perak dia guna kayu cengal. Cuma bangunan ni tiba-tiba ada kayu belian, saya pun tak pastilah. Mungkin tahun 80-an dia orang order dari Sarawak, mungkin lah. Tapi orang Perak tradisional genting dia adalah kayu cengal. Kayu cengal tu tebal lah. Dia tak boleh nipis. Tapi belian dia sangat nipis. Jadi pandangan saya yang terbaik menukar bahan baru lah. Bahan shingle tu tukar kayu belian yang baru. Bukan suruh tukar zinc ke apa. Kayu yang sama tapi tukar yang baru lah. Sebab dia dah semakin menipis. Ada yang dah retak-retak. Boleh bocor tu. Tentulah. Kalau dia banyak unit yang retak, terbelah sebagainya, dia akan bocor. Ya, masa kami pelihara, kami buat 3 layer bumbung ni. Shingle, dalam bawah tu ada aluminium, bawah tu ada plywood. Yang plywood kalis air. Okey. So 3 layer ni, itu pun masih lagi ada bocor juga. Sebab yalah bangunan lama kan. So patutnya kalau boleh tukar dia punya tu bumbung lepas ni. Kalau kita nak cerita panjang lagi rasanya podcast ni tak mampu nak tampung. Kan? Sebab doktor awal-awal ada sembang dengan Chua, dia kata saya tak tahu banyak, sikit je tahu. Tapi bila buka handphone dia kan, data tu memang sangat-sangat banyak lah. Kan? Engku di akhir-akhir ni, macam mana engku melihat Istana Kenangan kita ni sebagai satu bangunan warisan yang sangat penting di Kuala Kangsar dan Perak secara umumnya? Macam mana engkau rasa bangunan ni sangat penting pada kita? Sekarang pun kita boleh tahu, kita boleh nampak bangunan ni dia dah jadi satu ikon. Ikon, dan usia dia pun daripada tahun 1926 tu sekarang dah hampir 100 tahun. Okey. Dan kita boleh tengok keunikan seni bina dia, ketahanan kayu dia. Jadi itulah maknanya penting untuk kita pelihara bangunan-bangunan warisan ni. Kan? Macam doktor cakap tadi, kena ada penyelenggaraan dan sebagainya. Sebab apa, kita sekarang ni kalau di Kuala Kangsar, kita banyak tengok istana-istana lama dah semakin habis. Bukan habis lah, dia rosak, dia reput. Sebab apa, tak ada maintenance. Banyak. Yang kita kenal pasti ada yang dah dirobohkan, kan? Jadi ada sekarang ni masih tinggal lebih kurang 2 atau 3 istana yang satu dibuat galeri Sultan Azlan. Itu masih dipelihara. Kemudian ada yang milik persendirian. Ada yang dah terbakar. Tapi yang milik persendirian ni, masalah dia itulah penyelenggaraan dia ataupun baik pulih dia terlalu mahal. Kan? Jadi perlu ada bantuan-bantuan dari segi kewangan dan juga kepakaran daripada luar untuk bantu sebab selalunya pewaris dia ni dia dah tak mampu kan. Jadi kerajaan kena main peranan kat sini untuk memelihara bangunan-bangunan warisan ni. Sebab kita takkan dapat lagi dah bangunan-bangunan yang design dia macam ni. Kita boleh buat baru kan, tapi dia tak sama. Dia tak sama value dia tu. Ya? Kita boleh buat bangunan yang lebih kokoh, tapi value yang kita nampak, maknanya seni bina orang dulu dengan sekarang dia takkan sama. Kan? Betul. Jadi benda ni kena dipelihara lah.
Kalau kita bahasa orang putih apa, recap kan, kita ulang balik apa yang doktor kata pada awal tadi. Ini bukan Cho nak bodek doktor, tapi ini Cho baru tahu. Doktor kata seni bina waktu doktor pergi tengok tu, dia saling sangkut paut. Maknanya bahasa mudah itu saling bekerjasama. No, bila tiang ni reput tapi dia masih boleh tahan. Di situ maknanya teknologi pemikiran orang yang buat dulu, dia mementingkan semua tu perlu bekerjasama. Walaupun kita pakai tiang semen apa mana pun, tapi kalau lantai tu tak ada, dia pasak dia apa ke teknik dia lah kan, dia boleh tak seimbang, boleh jatuh kan. Tapi doktor cerita tu tadi nampak, dia saling bersangkut paut struktur dia tu. Itu menyebabkan dia kukuh dan tahan lebih lama. Dahsyat tu. Kalau dalam kelas tu seronok saya melukis tunjuk kat student. Ya. Memang masa saya visit 2017, rasa banyak tiang tergantung. Reput bawah kan. Bawah reput dulu. Ya. Sebab bila air hujan dia tak boleh kering, dia reput dulu. Ya, So nampak beberapa tiang tergantung, tapi elok je. Elok ya. Elok. Doktor, selalu orang tanya pada Cho lah. Ini mungkin Cho minta bantuan pada doktor ni. Wah. Orang tanya pada Cho, datang Kuala aku nak tengok istana. Aku tengok istana dia punya kubah lain. Kamu kata ini istana lama. Kenapa dia tak ada kubah? Betul ke ada istana? Macam mana Cho nak jawab tu doktor? Maknanya dekat sini isu bumbung tu sebenarnya jadi isu. Orang zaman sekarang lah kan. Dia kalau tengok kubah tu baru betul istana. Ada ke cerita dia sikit doktor? Lalah ni, kita lalah ni. Kubah ni yang bawa British. Oh ya. Dia bukan asal-usul nenek moyang kita. Oh. Nenek moyang kita ada 3 jenis bumbung je. Bumbung panjang, bumbung limas, bumbung piramid. Bumbung limas ni macam-macam lah. Terengganu caranya, Perak caranya. Perak nama bumbung Perak. Bumbung Perak tu kategori bumbung limas. Lepas tu bumbung panjang. Bumbung panjang ni kat Negeri Sembilan, Melaka sebagainya. Oh. Bumbung limas, bumbung Prabung 5, bumbung Perak ada di Perak, Kedah, Terengganu, Kelantan. Dan bumbung piramid. Bumbung piramid biasanya masjid ataupun surau, sebab dia 4 segi sama. Kan Nasi lemak. sembayang. Ya, nasi lemak. Senang faham bumbung nasi lemak. Bumbung nasi lemak. Itu 3 jenis bumbung. Jadi bila British datang ke negara kita, dia membawa unsur-unsur Moorish, unsur Mughal, India, gabungan Eropah sikit, ada Middle East ataupun Timur Tengah, Arab sana tu, sebab mereka juga menjajah India, Timur Tengah, dan mereka dari Eropah, dia orang bawa nilai-nilai ataupun seni bina Eropah. Kubah. Kubah ni dari zaman Rom dah ada kubah. Bukannya Middle East saja, bukannya Arab saja. Jadi daripada tamadun Rom dah ada kubah, Timur Tengah, negara Arab sana tu dah ada kubah, India pun guna kubah. Mereka menjajah kawasan tu semua, datang ke negara kita bawa kubah. Jadi beratus tahun kita dah biasa dengan kubah. Jadi bila tengok kubah tu, biasa masjid, istana. Nenek moyang kita tak design macam tu. Dia design bumbung nasi lemak tu, bumbung piramid. Kan piramid. Kenapa kita tudung saji kita bentuk macam tu? Sebab apa? Nenek moyang kita dah kenal pasti tudung saji boleh melambatkan proses basi. Betul. Jadi bila bumbung piramid, dia boleh menyejukkan, boleh mengimbangkan pengudaraan dalaman. Dia boleh menyegarkan udara. Dia boleh menepis haba, menghalang haba. Banyak dah kita punya nenek moyang dah ajar dah. Tapi balik-balik kita suka kubah. Jadi masyarakat hari ni dia nak kubah. Walaupun kubah tu bukan asal usul kita. Jadi sebenarnya kalau tanya soalan pasal kubah tu, itulah puncanya. Dah beratus tahun kita dah terbiasa dengan kubah. Kubah aja mesti istana, mesti masjid. Mesti istana, mesti masjid. Padahal bukan asal. Maknanya dekat Jadi sini, kalau nak tengok bangunan Istana Kenangan, inilah asal usul seni bina Melayu, khususnya Perak. Termasuk bumbung. Bumbung ni menggabungkan, dia ada bumbung piramid, oktagon ni, kawasan oktagon ni. Ni oktagon lah. Ni bumbung piramid lah. Puncak dia. Piramid kan banyak jenis, ada 4 segi sama, ada bulat, ada yang oktagon, heksagon sebagainya. Itu kategori dia lah tu. Kategori dia. Lepas tu bumbung panjang. Lepas tu bumbung limas. Bumbung limas ni Perak lah, dia bertingkat. Dia macam rumah kutai doktor. Rumah kutai bumbung panjang. Rumah panjang ya. Bumbung panjang ni kalau ada whiteboard saya boleh lukis. Tapi rumah kutai bumbung panjang lah. Dia ada melengkung sikit. Macam bumbung Minangkabau kan. Ya. Dia tak ada tebal layar.
Bumbung panjang dia ada tebal layar, bumbung limas tak ada tebal layar. So susah nak cerita kalau tak melukis. Dia kan lukis, dia tak jadi Kalau podcast. student kelas saya, kelas sinimena, sejarah sinimena saya boleh lukis macam mana. Tapi ini kita sembang gitu lah, teori lah, harap-harap boleh bayangkan lah. Ya, boleh. Maknanya kat sini doktor nak cuba sampaikan bukanlah skubah yang sekarang ni salah, tidak, tapi originality dia yang macam ini. Ini warisan kita. Sebab Cho pun boleh relate apa yang doktor cakap dengan Cho pergi ke Lenggung, sebuah masjid tua tu. Kan Cho pun duduk menung tengok tak ada. Dia masjid tua, tak ada pun kubah. Maknanya dia bumbung macam tu lah, saiz dia tu besar kan. Kita anggap itulah kubah dia kan. Dia bukan yang macam engku pernah bagi tahu sebelum ni, dia apa, bawang engku kubah bawang. India, Middle East, Eropah sendiri pun ada pakai bawang juga. Bentuk lain sikit lah. Jadi bukanlah salah kamu, tapi kita harus bangga dengan warisan kita. Kita kena tahu identiti kita yang asing macam ni. Bahasa mudahnya nasi lemak apa semua tu tadi. Itu dia kamu. Okey, akhir kata mungkin ada apa-apa ucapan doktor kepada yang di luar sana, mungkin ada sealiran dengan doktor, arkitek, usahawan yang buat bisnes kontraktor, buat rumah apa semua ni, tentang warisan kita untuk kekalkan identiti warisan ke? Ada tak doktor? Silakan. Ringkaslah. Budaya ni adalah jati diri kita. Tanpa jati diri kita takkan rasa kepunyaan. Tanpa rasa kepunyaan ataupun sense of belonging ni dalam bahasa Inggeris, kita tak akan melindungi dia. Jadi untuk memastikan apa saja yang kita waris daripada nenek moyang kita, untuk memastikan dia kekal hidup, kita kena wujudkan rasa kepunyaan tu. Kita kena wujudkan rasa kepunyaan supaya ada dalam jati diri kita ni sebagai inilah aku, itulah akulah itu. Maksudnya so jadi kita terima. Penerimaan tu bukan senang nak cipta. Katakanlah generasi hari ni kan terlalu banyak pendedahan budaya-budaya luar. Tak ada masalah pun. Ada yang budaya luar tu bagus, tak ada masalah. Cuma terlalu banyak pendedahan kemungkinan memberi risiko mereka sukar menerima budaya sendiri. So bila sukar menerima, susah kita nak bentuk jati diri, susah nak bentuk kepunyaan, dan akhir sekali hasil dia kalau susah nak membentuk kepunyaan tu, susah nak melindungi. Kita akan ignore benda tu dan akan hilang. Ada pihak, banyak pihak cuba melindungi. Kerajaan sendiri, Jabatan Warisan Negara, Jabatan Kebudayaan, ada tokoh-tokoh tentu. Itu biasa, memang ada. Semua negara macam tu. Tapi kalau masyarakat tak menerima, kita akan ada masalah. Kita ada masalah. Jadi penting adalah selain pada sistem yang mekanisme yang betul yang kerajaan buat selama ni, masyarakat tu juga kita perlu jadikan dia timbul rasa kepunyaan untuk melindungi aset warisan sendiri. Itu je. Ini kita punya kerjasama. Rakyat pun kena main peranan macam doktor kata. Macam podcast ni lah. Ya. Untuk kesedaran. Ya, betul. Supaya generasi hari ni bila tengok, dia tahu. Betul. Untuk mengenali memang kena tahu dululah. Ini baru sikit nak jentik kita punya hati dan pemikiran kita untuk mikir kan. Kena panggil doktor duduk sini bermalam. Kan 2-3 hari. Okey, engkau ada kata-kata akhir? Silakan. Saya rasa perkara yang saya nak cakap ni pun lebih kurang sama macam doktor. Mana benda-benda warisan ya. Bukan saja bangunan lah. Maknanya banyak lagi kan. Apa saja yang warisan ni perlu kita jaga, perlu kita wariskan ilmu itu sendiri ya. Bukan sekadar barang, bukan sekadar fizikal je, tetapi ilmu ni ilmu pembuatan kan, supaya warisan kita ni tak pupus. Banyak sebenarnya warisan kita yang kita dah tengok dah pupus kan. Jadi kita cuma mengharapkan warisan inilah sebagai yang doktor cakap jati diri Melayu tu. Jadi kita kena bangga, kita kena ada rasa tanggungjawab untuk memelihara warisan. Betul. Kan? Jadi lebih kurang sama, maknanya tak kira bangunan atau keris atau pakaian atau sebagainya, kita mestilah rasa bangga untuk kita memelihara warisan tu. Daripada ditenggelam zaman. Yeah. Itu je. Okey, terima kasih banyak kepada engkau dan juga Dr. Jaki kerana luangkan masa berkongsi dengan kita yang Cho rasa sangat berguna untuk kita. Terima kasih kerana luangkan masa walaupun dalam keadaan sibuk doktor semua nak balik ke Penang apa kan.
Cho doakan doktor dengan ku sihat, kekal bersemangat, boleh lagi berkongsi dengan masyarakat, pelbagai lagi input yang masih lagi, kalau macam doktor kata lah, kalau dibagi whiteboard tu kan, dia akan buat kelas terus. Podcast tak jadi, terus jadi kelas kan. Terima kasih banyak. Ada rezeki kita jumpa lagi Koma. Ingat pesan daripada podcast ni pada doktor dan juga engkau kan, kita tanam sifat kita ambil tahu dan kita sifat nak memelihara warisan kita tu. Okey? Terima kasih juga kepada Maib pencetus kita punya podcast warisan kali ni bersama dengan Upsi, dan kamu semua yang menonton teruskan like, komen, share apa semua, nantikan episod seterusnya. Sampai jumpa lagi. Jaga adat, jaga agama, jaga Islam, dapat semua. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.